Belakangan ini, ramai yang minum sekotak susu soya setiap pagi, bukan? Anda meminumnya kerana percaya ia baik untuk menambah protein, lebih selesa untuk perut berbanding susu biasa dan baik untuk kesihatan. Tetapi, bagi anda yang mempunyai fungsi buah pinggang yang lemah walaupun sedikit, sekotak susu soya itu boleh meruntuhkan jantung anda terlebih dahulu. Ini bukan kenyataan yang berlebihan. Ia berlaku hanya dalam masa 3 hari. Ini adalah kisah Puan Fatimah binti Ahmad, seorang warga emas berusia 72 tahun. Puan Fatimah merasakan beliau tidak mempunyai sebarang penyakit kronik. Beliau boleh membuang air kecil dengan lancar dan tidak sakit pinggang. Jadi, beliau minum susu soya setiap pagi. Hari pertama, tiada apa-apa yang berlaku. Hari kedua, beliau berasa sedikit letih tetapi tidak mengendahkannya. Pada pagi hari ketiga, selepas minum susu soya dan duduk sebentar, beliau merasakan dadanya seakan-akan jatuh. Beliau sesak nafas dan berpeluh sejuk. Kenapa ni? Pada saat itu badannya terasa lemah dan beliau terus terduduk di situ. Beliau dikejarkan ke Jabatan Kecemasan. Hasil pemeriksaan jantung menunjukkan beliau hampir mengalami aritmia. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pemeriksaan buah pinggang tidak menunjukkan sebarang masalah besar. Beliau tidak berasa sakit dan tiada sebarang tanda amaran. Jadi, mengapa jantungnya yang runtuh dahulu? Puncanya bukan susu soya itu sendiri. Ia adalah kerana kalium di dalam susu soya. Buah pinggang adalah penapis yang menyingkirkan kalium dari badan melalui air kencing. Tetapi apabila penapis ini menjadi lemah, kalium mula berkumpul di dalam badan. Ia berkumpul secara senyap tanpa sebarang gejala. Buah pinggang tidak akan memberi sebarang amaran sehingga ke saat akhir. Tetapi jantung pula berbeza. Sebaik sahaja kalium mula berkumpul, isyarat elektrik jantung akan mula terganggu. Sebab itulah dada berdebar-debar, sesak nafas dan tiba-tiba badan terasa lemah. Yang lebih menakutkan adalah pesakit sendiri tidak menyedari keadaan ini. Apabila membuat pemeriksaan di hospital, 7 daripada 10 warga emas tidak sedar fungsi buah pinggang mereka merosot. Ini kerana ia tidak menyakitkan. Dalam keadaan itu, sekotak susu soya pada waktu pagi semasa perut kosong boleh memberi kesan terus kepada jantung. Dalam video hari ini, saya akan kongsikan 3 perkara sahaja. Pertama, mengapa susu soya menyerang jantung sebelum buah pinggang? Kedua, waktu dan gabungan yang paling berbahaya. Ketiga, apa yang perlu dielakkan segera dan had yang dibenarkan. Ini bukan cerita untuk masa depan. Jika anda tidak berubah sekarang, anda boleh berada dalam bahaya serta-merta. Jika anda tonton sehingga habis, anda akan mempunyai garis panduan yang jelas untuk melindungi jantung anda. Mari kita mulakan sekarang. Jadi, mengapa susu soya meruntuhkan jantung terlebih dahulu? Pertama, saya ingin ajukan satu soalan kepada anda. Adakah anda mengalami gejala-gejala ini baru-baru ini? Sedang duduk diam, tiba-tiba dada berdebar-debar. Rasa seperti sesak nafas. Sukar bernafas tanpa sebab. Tangan dan kaki terasa kebas. Ia lebih teruk pada waktu pagi. Seluruh badan terasa lemah. Sukar untuk menaiki tangga. Anda mungkin menganggap gejala-gejala ini disebabkan oleh faktor usia, bukan? Tidak. Ini adalah amaran jelas yang dihantar oleh jantung anda. Tetapi, tidakkah ia aneh? Buah pinggang tidak menunjukkan sebarang gejala. Belakang tidak sakit dan pembuangan air kecil lancar. Jadi mengapa hanya jantung yang bermasalah dahulu? Ada sebabnya. Buah pinggang kita adalah penapis yang membersihkan darah. Ia umpama penapis air di dalam badan yang menyingkirkan kalium dari darah melalui air kencing. Tetapi, masalah mula timbul apabila penapis ini mula tersumbat sedikit demi sedikit. Kalium tidak dapat dikeluarkan dari badan dan mula terkumpul di dalam saluran darah. Ia berkumpul secara senyap tanpa sebarang gejala. Buah pinggang tidak akan terasa sakit walaupun sudah rosak 50%. Walaupun sudah rosak 70%, tiada apa-apa yang dapat dirasai dari luar. Tetapi paras kalium dalam saluran darah terus meningkat. Jadi, ke manakah perginya kalium ini? Ia pergi ke jantung. Jantung berfungsi menggunakan elektrik. Ia berdegup apabila isyarat elektrik dihidupkan dan dimatikan. Tetapi apabila paras kalium meningkat, isyarat elektrik ini mula bercelaru. Ia tidak menyala apabila sepatutnya menyala.
dan tidak padam apabila sepatutnya padam. Jantung mula berdegup sesuka hati. Inilah yang dipanggil aritmia. Yang lebih menakutkan ialah ia datang secara tiba-tiba. Semalam sihat, hari ini tiba-tiba dada terasa seperti jatuh. Pagi tadi elok, tengah hari tiba-tiba sesak nafas. Encik Ismail bin Kasim, 68 tahun, juga mengalaminya. Selama 2 hari, beliau minum sekotak susu soya setiap pagi. Pada hari kedua, beliau tiba-tiba merasakan dadanya seperti direntak. Beliau sesak nafas dan tangan serta kakinya terasa lemah. Beliau dikejarkan ke Jabatan Kecemasan. Setelah pemeriksaan jantung, didapati isyarat elektriknya sangat bercelaru. Beliau hampir mengalami aritmia. Tetapi bagaimana dengan buah pinggangnya? Tiada sebarang gejala. Pembuangan air kecilnya lancar. Buah pinggangnya senyap tetapi jantungnya yang runtuh dahulu. Jadi, bagaimana anda boleh memeriksanya sekarang? Periksa 3 perkara ini. Pertama, jika anda bangun pagi dengan dada berdebar-debar atau sesak nafas, ini bermakna jantung anda sudah menghantar isyarat. Kedua, jika tangan dan kaki anda kebas dan lemah tanpa sebab, kemungkinan besar paras kalium dalam darah anda sudah meningkat. Ketiga, bagi mereka yang mengambil ubat darah tinggi, risikonya lebih besar. Ini kerana ia menyukarkan kalium untuk dikeluarkan dari badan. Jika salah satu daripada 3 perkara ini berlaku kepada anda, anda perlu berhenti minum susu soya mulai hari ini. Jadi, bilakah waktu yang berbahaya dan gabungan apa yang memberi kesan terus kepada jantung? Saya akan kongsikan sekarang. Mulai sekarang, saya akan kongsikan bahagian yang paling penting. Ramai yang berfikir begini, jadi susu soya ni tidak bagus. Lebih baik saya tidak minum langsung. Tidak. Susu soya itu sendiri bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah masa dan gabungannya. Jika anda minum tanpa mengetahui perkara ini, jantung anda akan bertindak balas serta-merta. Gabungan pertama, susu soya ketika perut kosong di waktu pagi. Mengapa waktu pagi paling berbahaya? Kerana anda tidak membuang air kecil sepanjang malam. Selama 6 hingga 8 jam, buah pinggang hampir tidak mengeluarkan kalium. Dalam tempoh itu, kalium sudah pun terkumpul di dalam saluran darah. Dalam keadaan ini, jika anda minum sekotak susu soya sejurus selepas bangun tidur, kalium akan terus masuk ke dalam saluran darah dalam masa sejam. Mengapa begitu cepat? Kerana susu soya adalah cecair. Buah-buahan mempunyai serat, jadi ia diserap perlahan-lahan. Tetapi susu soya tiada halangan, ia terus masuk. Terutamanya apabila perut kosong, penyerapan menjadi lebih cepat. Perut yang kosong meningkatkan kelajuan penyerapan. Puan Aisyah binti Abdullah, 69 tahun, juga mengalaminya sekotak susu soya semasa perut kosong di waktu pagi. Pada hari kedua, dadanya mula terasa sesak dan tangannya kebas. Apabila membuat pemeriksaan di hospital, paras kalium dalam darahnya didapati menghampiri tahap bahaya. Inilah bahaya susu soya ketika perut kosong di waktu pagi. Gabungan kedua, minuman isotonik selepas bersenam. Anda berfikir, saya sudah berpeluh, jadi saya perlu gantikan cecair badan. Lalu anda minum minuman isotonik. Ini adalah satu perangkap besar. Apabila anda bersenam, kalium dari dalam otot akan keluar ke dalam saluran darah. Ini bermakna paras kalium dalam darah sudah pun meningkat. Dalam keadaan ini, jika anda minum minuman isotonik, lebih banyak kalium akan masuk sebotol minuman isotonik. Ia mengandungi lebih banyak kalium daripada yang anda sangka. Terlalu bahaya untuk diminum seperti air biasa. Encik Rahman bin Hamid, 70 tahun, juga mengalaminya. Sebotol minuman isotonik selepas berjalan-jalan di waktu panas. Pada malam itu, dadanya berdebar-debar dan beliau berasa pening lalu rebah. Hasil pemeriksaan di Jabatan Kecemasan menunjukkan jantungnya bergetar tidak teratur. Beliau hampir mengalami fibrilasi ventrikel. Selepas bersenam, bukan minuman isotonik yang anda perlukan. Ia adalah air kosong, teh barli. Minuman isotonik sama sekali tidak sesuai pada waktu ini. Gabungan ketiga, jus kesihatan di waktu malam. Anda minum sekotak setiap malam kerana dikatakan baik untuk badan. Ini adalah gabungan yang paling berbahaya. Jus kesihatan adalah pati pekat. Ia diperbuat daripada kacang, sayur-sayuran dan kekacang yang dikisar dan dimampatkan. Mustahil kandungan kaliumnya rendah. Tetapi mengapa waktu malam lebih berbahaya?
Pada waktu malam, pengeluaran air kencing berkurangan secara drastik. Ia akan terkumpul di dalam badan selama 4 hingga 6 jam. Apabila anda bangun pagi, paras kalium dalam darah berada pada tahap tertinggi. Jika anda menambah susu soya pagi ke atasnya, jantung tidak akan dapat menanggungnya. Jadi, jus kesihatan bukan untuk waktu malam. Anda juga tidak perlu meminumnya dengan kerap pada waktu siang. Saya akan sebut satu perkara lagi. Bagi mereka yang mengambil ubat darah tinggi, gabungan ini menjadi lebih berbahaya. Ini kerana ia menyukarkan kalium untuk dikeluarkan dari badan. Saya akan membincangkan ini dengan lebih terperinci dalam video seterusnya. Untuk hari ini, ingatlah perkara ini. Yang berbahaya bukanlah minuman itu sendiri. Ia adalah masa. Ia adalah gabungan. Susu soya semasa perut kosong di waktu pagi, minuman isotonik selepas bersenam dan jus kesihatan di waktu malam. Jika anda dapat mengelakkan 3 perkara ini sahaja, jantung anda akan menjadi jauh lebih selamat berbanding sekarang. Jadi, apa yang patut diminum? Saya akan beritahu anda sekarang. Kini, timbul pula soalan ini. Jadi, apa yang patut saya minum? Ada satu perkara penting di sini. Tujuannya bukan untuk mencari minuman yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga had yang selamat. Selagi anda tidak melepasi had ini, jantung anda tidak akan runtuh secara tiba-tiba. Yang pertama, air kosong. Ini adalah pilihan yang paling selamat. Air kosong hampir tidak mengandungi kalium. Jadi, ia tidak membebankan mereka yang mempunyai buah pinggang yang lemah. Tetapi di sini pun, anda tidak boleh melepasi had. Tidak perlu minum terlalu banyak dalam sehari. Cukuplah sekadarnya. Bukan air yang diminum sekaligus, tetapi air yang diminum secara berperingkat. Segelas di waktu pagi, segelas selepas makan tengah hari, segelas pada waktu petang dan segelas pada waktu malam. Itu sudah mencukupi. Lebih daripada itu tidak diperlukan. Yang kedua, teh barli. Teh barli adalah pilihan paling selamat selepas air kosong. Kandungan kaliumnya sangat rendah. Sebab itu, ia adalah minuman yang paling disyorkan sebagai ganti susu soya. Tetapi di sini juga, anda perlu ingat, bukan teh barli yang diminum sejuk. Ia adalah teh barli yang suam atau panas. Ia tidak merengsakan perut dan tidak membebankan badan. Anda boleh meminumnya sepanjang hari sebagai ganti air tanpa sebarang masalah. Yang ketiga, tidak minum apa-apa pun tidak mengapa. Kenyataan ini amat penting. Pemikiran bahawa saya mesti minum sesuatu boleh membawa kepada bahaya. Saat anda memasukkan minuman ke dalam perut yang kosong, kalium akan diserap serta-merta. Jika anda lapar, makanlah dahulu. Makanan adalah penampan yang paling selamat. Minuman adalah pilihan seterusnya. Di sini, saya akan tekankan satu lagi perkara. Ada kalanya anda teringin minum susu atau susu soya. Dalam keadaan ini, ingatlah peraturan ini. Bukan ketika perut kosong dan kurang daripada sekali sehari. Dengan mematuhi 2 perkara ini sahaja, risikonya dapat dikurangkan dengan banyak. Tidak perlu meminumnya setiap hari. Protein boleh diperolehi secukupnya daripada makanan. Ringkasnya, apa yang anda perlukan sekarang bukanlah minuman istimewa. Ia adalah dengan mengelakkan gabungan berbahaya. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam badan tanpa keperluan. Dengan mematuhi ini sahaja, jantung anda tidak akan runtuh secara tiba-tiba. Jadi, saya akan kongsikan sekarang kisah mereka yang pernah berada dalam situasi berbahaya kerana tidak mengetahui hal ini dan kisah mereka yang pulih selepas berhenti mengamalkannya. Ini adalah 2 kisah benar. Kes pertama, ia berlaku hanya dalam masa 4 hari. Ini adalah kisah Puan Zaleha binti Omar, 71 tahun. Di hospital, beliau diberitahu bahawa fungsi buah pinggangnya hanya tinggal separuh. Dr. Imam Santoso berkata, keadaan puan masih okey, tetapi perlu berhati-hati. Itu sahaja yang diberitahu. Puan Zaleha tidak tahu apa yang perlu beliau berhati-hati. Jadi, seperti yang dilihat di TV, beliau minum sekotak susu soya setiap pagi. Beliau juga sudah lama mengambil ubat tekanan darah tinggi. Hari pertama, tiada apa-apa yang berlaku. Hari kedua, beliau berasa sedikit letih tetapi tidak mengendahkannya. Hari ketiga, dadanya terasa sesak sekejap tetapi beliau tidak mengambil serius. Dan pada pagi hari keempat, selepas minum susu soya dan duduk sebentar, dadanya tiba-tiba terasa seperti jatuh.
Beliau sesak nafas dan berpeluh sejuk. Tangannya kebas dan kakinya terasa lemah. Kenapa ni? Puan Zaleha terduduk di situ. Anak perempuannya segera memanggil ambulans. Setibanya di Jabatan Kecemasan, pemeriksaan segera dilakukan. Ujian darah, ujian jantung. Kata-kata doktor itu tegas. Jantung puan dalam keadaan yang sangat berbahaya sekarang. Beliau berkata jika lambat sedikit, ia boleh membawa kepada fibrilasi ventrikel. Buah pinggangnya masih senyap. Tiada kesakitan, tiada isyarat. Tetapi jantungnya sudah berada di hadnya. Doktor Imam Santoso berkata begini, puan mengambil ubat darah tinggi dan minum susu soya semasa perut kosong pada waktu pagi, bukan? Gabungan inilah yang menaikkan paras kalium secara mendadak. Barulah Puan Zaleha sedar. Minuman yang dipercayai sihat itu hampir meruntuhkan jantungnya. Kes kedua ia berlaku hanya dalam masa 2 minggu. Ini adalah kisah Encik Abdullah bin Said, 73 tahun. Fungsi buah pinggangnya jauh lebih rendah daripada biasa. Tetapi ia tidak mendatangkan masalah besar dalam kehidupan seharian. Sebab itu beliau tidak begitu berhati-hati. Pagi-pagi beliau minum sekotak susu soya. Selepas makan tengah hari beliau minum minuman isotonik dan pada waktu malam beliau minum jus kesihatan. Beliau mengambil semua yang dikatakan baik untuk badan. Tetapi badannya mula terasa aneh sedikit demi sedikit. Kakinya bengkak dan dadanya terasa sesak. Beliau tidak dapat tidur lena pada waktu malam. Beliau sesak nafas apabila menaiki tangga. Tetapi beliau berfikir mungkin sebab dah tua. Suatu hari dadanya terasa terlalu sesak dan beliau pergi ke hospital. Riak wajah doktor berubah setelah melihat keputusan ujian. Paras kalium dalam darahnya berada dalam lingkungan berbahaya. Doktor itu berkata ringkas, jika begini berterusan, jantung encik yang akan bermasalah dahulu. Sejak hari itu, Encik Abdullah berhenti mengambil semuanya. Susu soya pagi, minuman isotonik, jus kesihatan. Sebaliknya, beliau hanya minum air kosong dan teh barli. Selepas seminggu, bengkak di kakinya. Berkurangan dengan ketara. Rasa sesak di dada hilang. 2 minggu kemudian, beliau membuat ujian semula. Paras kaliumnya kembali normal. Doktor berkata, dengan keadaan sekarang, encik selamat. Encik Abdullah berkata, kalau saya tidak berhenti waktu itu, mungkin saya sudah tiada di sini sekarang. Saudara-saudari, ini bukan kisah orang lain. Di kalangan anda yang sedang menonton video ini, pasti ada yang mempunyai buah pinggang yang lemah, tetapi minum susu soya setiap pagi, minum minuman isotonik selepas bersenam, atau minum jus kesihatan setiap malam. Jantung tidak menghantar amaran berkali-kali. Jika anda tidak berhenti sekarang, mungkin tiada lagi pilihan lain nanti. Di sini, ada satu lagi perkara penting yang perlu saya sampaikan. Mereka yang dikejarkan ke Jabatan Kecemasan semuanya mempunyai satu persamaan sebelum rebah. Isyarat ini pasti akan datang dahulu. Tetapi kebanyakan orang hanya mengabaikannya. Isyarat pertama, bukan dada yang sakit. Ia adalah perasaan dada seperti jatuh. Terasa seperti jantung terlepas satu degupan. Anda mengabaikannya dengan berfikir, sekejap sahaja, tak apa kot. Ini adalah amaran pertama. Isyarat kedua, bukan sesak nafas. Nafas tiba-tiba menjadi pendek. Anda ingin menarik nafas dalam-dalam tetapi tidak boleh. Ini juga diabaikan kerana ia hanya sekejap. Isyarat ketiga, bukan pening. Ia adalah perasaan pandangan menjadi putih seketika. Bukan rasa berpusing tetapi rasa seperti akan padam seketika. Jika anda sedang duduk, anda mungkin boleh bertahan. Jika anda berdiri, anda akan terus terduduk. Isyarat keempat, kebas tangan dan kaki. Terutamanya kedua-dua belah tangan menjadi kebas serentak. Badan terasa lemah dan sering terlepas barang yang dipegang. Walaupun tiada sakit dada, jika empat tanda ini muncul, jantung anda sudah berada dalam zon bahaya. Jika anda terus minum susu soya, minuman isotonik atau jus kesihatan, walaupun isyarat ini muncul, yang seterusnya bukanlah amaran. Ia adalah perjalanan terus ke Jabatan Kecemasan. Sebenarnya, di Jabatan Kecemasan, ramai yang berkata begini, sejak semalam lagi rasa tak sedap badan, tapi saya biarkan saja. Itulah kata-kata yang paling sering didengari. Saudara-saudari,
Jika anda mengalami salah satu daripada isyarat ini sekarang, video hari ini bukanlah sekadar maklumat. Ia adalah satu amaran. Anda perlu berhenti sekarang. Saudara-saudari, daripada video hari ini, cukuplah jika anda ingat satu perkara sahaja. Apa yang anda percaya sihat itu mungkin yang paling berbahaya. Buah pinggang tidak akan bersuara sehingga ke saat akhir. Tetapi jantung akan bertindak balas dahulu. Dada berdebar-debar, sesak nafas dan tiba-tiba badan terasa lemah. Apabila saat itu tiba, tiada masa untuk memilih. Sebab itu anda perlu berhenti sekarang. Susu soya semasa perut kosong di waktu pagi, minuman isotonik selepas bersenam dan jus kesihatan di waktu malam. Cukup dengan mengeluarkan 3 perkara ini dari rutin anda mulai hari ini. Itu sahaja sudah cukup untuk menjadikan jantung anda jauh lebih selamat berbanding sekarang. Sehingga hari di mana badan anda beransur-ansur menjadi lebih selesa, saya akan sentiasa berada di sisi anda secara senyap. Jika video ini bermanfaat, butang langgan dan suka akan membantu menyampaikan kandungan ini kepada warga emas lain yang menghadapi kesukaran yang sama. Terima kasih kerana bersama saya sehingga ke akhir. Dalam video seterusnya, saya akan kongsikan makanan dan minuman yang tidak dijangka yang sama sekali tidak boleh diambil bersama bagi mereka yang mengambil ubat darah tinggi. Jika anda tidak menontonnya sekarang, mungkin tiada lagi pilihan lain nanti. Semoga hari anda menjadi sedikit lebih selesa. Terima kasih.